Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Mudirah Madrasah Tafiz Yamin Puan Haji Al-Akifah Binti Haji Kedah. Seterusnya yang saya kasihi para staf dan asatizah Madrasah Tafiz Yamin. Seterusnya yang saya segani barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana serta rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam surau Ashabul Yamin pada pagi yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, iaitu bulan Rabiul Awal. Lahirnya seorang insan yang hebat dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kami akan membincang satu mauduk bicara yang agak dekat dengan kita sebagai seorang pelajar, iaitu Rasulullah SAW, inspirasi pelajar menghadapi cabaran zaman moden. Pada zaman ini kita menyaksikan pelbagai cabaran, pelbagai kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Namun pada masa yang sama, perkembangan ini turut memberi impak yang negatif dalam kalangan pelajar, terutamanya keruntuhan akhlak dan hilang kepribadian jadi diri seorang pelajar. Namun pada hari ini saya tidak berseorangan dalam mengupas kemajuan ini. Dengan ini saya memohon izin untuk mengenalkan dua ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya memperkenalkan ahli panel pertama, Saudara Muhammad Anas bin Syahrul Fahmi. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, khabar baik. Di sebelah kiri saya memperkenalkan ahli panel yang kedua, Saudara Muhammad Dinish Iqmal bin Abdul Rahman. Apa khabar saudara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa membuang masa, ayo kita melayari samudera kita pada hari ini. Pada zaman ini kita menyaksikan pelbagai teknologi canggih yang wujud pada masa kini. Sebagai seorang pelajar, kita tahu pelbagai masalah yang dilalui oleh pelajar. Jadi cabaran antara cabaran paling banyak yang dikenakan oleh pelajar adalah cabaran teknologi. Jadi sebahagian pelajar pada zaman masa kini banyak kehilangan memilih identiti sebagai idola atau ikon dalam kehidupan. Jadi saya ingin mengajukan soalan pertama ini kepada ahli panel yang pertama. Pada pendapat saudara, bagaimanakah Rasulullah SAW boleh menjadi inspirasi dalam kalangan pelajar muda agar tidak terjebak dalam isu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara mereka yang bijak pada hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu nazim. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu teladan suri yang baik bagimu. Ayat ini telah menjadikan jaminan mutlak bahawa kepribadian Rasulullah SAW adalah contoh terbaik sepanjang zaman. Tidak kecuali buat kita sebagai pelajar yang perlu contohi Nabi Baginda SAW. Soalannya, bagaimanakah hendak menjadikan Rasulullah sebagai inspirasi terbesar buat kita? Baiklah, yang pertama, kita telusuri sifat cintakan ilmu yang ada pada Rasulullah SAW.
Rasulullah tidak pernah berhenti berfikir, belajar untuk memajukan ummah. Malah wahyu pertama turun di Gua Hira. Ayat bermula dari kalimah Iqra, bermaksud bacalah. Peristiwa agung ini mendidik kita bahawa asas kejayaan adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita mengikuti sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW, seperti sifat sabar, adil, tawaduk dan sebagainya. Rasulullah SAW bukan sahaja mengajar melalui kata-kata, tetapi Rasulullah SAW juga mengajar melalui perbuatan juga. Ketika Rasulullah ditolak dan dihina, baginda tetap bersabar. Ketika baginda diberi kejayaan masa Fathul Mekah, baginda tetap merendah hati. Ketika baginda mempunyai kuasa untuk memerintah Madinah, baginda tetap berlaku adil. Oleh itu, kita sebagai pelajar, kita perlulah mencontohi ketabahan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting, yang kita hadapi, cabaran dan dugaan yang kita hadapi akan menjadikan kita contoh pada masa akan datang. Jadi bagi saya lah, sirah baginda SAW bukan sekadar cerita sejarah untuk kita hafal, tapi panduan hidup yang kita perlu praktikkan dalam kehidupan seorang pelajar. Itu sahaja bagi saya. Terima kasih saudara. Kita boleh lihat betapa banyaknya daripada sirah Rasulullah SAW yang boleh jadi inspirasi kepada kita yang buat sebagai pelajar. Jadi kita balik pada ahli panel yang kedua. Pada zaman kini kita menyaksikan setiap pelajar pasti mempunyai teknologi sendiri seperti telefon bimbit. Namun ada setengah pelajar yang pasti mempunyai akaun media sosial seperti aplikasi TikTok, Instagram dan sebagainya. Oleh itu, pada pendapat saudara, bagaimanakah seorang pelajar boleh mengelak terjebak daripada fitnah media sosial dan buli cyber? Mohon penjelasan. Terima kasih kepada saudara mereka untuk soalan yang telah diberikan tadi. Harus secara jenis sebenarnya bukanlah maksud kita, tetapi merupakan suatu keadaan pengisian yang menjadi kayu ukur. Rasulullah SAW terkenal dengan sifat petanah dan juga tabligh, jadi menyampaikan dan bijaksana. Jika kita seorang pelajar mengambil dua sifat ini dan mengamalkan dua sifat ini, maka dua sifat ini akan mampu menjadi pesan yang ampuh untuk kita ketika menghadapi dunia cyber. Pertama sekali, kita perlulah mengaplikasikan sifat petanah, iaitu bijaksana ketika melayari internet. Pelajar yang bijak tidak akan sesekali menelan bulat-bulat segala maklumat yang diterima daripada mana-mana platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook ataupun mana-mana. Kita perlulah mengamalkan konsep tabayun yang telah diajarkan oleh Islam kepada kita, iaitu menyelidiki atau melidik suatu benda terlebih dahulu agar kita tidak terjerumus dalam dosa fitnah. Bijak bermakna tahu membezakan antara kandungan yang baik dan juga kandungan yang negatif. Maka kita perlukan satu diri kita agar kita dapat mengelakkan diri daripada terjumus dalam dosa dalam dunia cyber. Kedua, kita perlulah mengamalkan sifat tabligh. Jika saya tanya pada semua yang ada pada hari ini, mesti semua punya telefon bimbit sendiri, betul tak? Maka kita perlukan guna media ini sebagai platform pengosian ilmu dan juga kebaikan, dan bukannya untuk menyebarkan fitnah ataupun peringan yang tidak moral. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah kepada keluarga pesat rakyat. Jadi
Mari kita cuba bayangkan, jika setiap orang dari kita menyebarkan sesuatu yang baik menggunakan platform digital ini, seperti menyebarkan mesej dakwah, menyebarkan kandungan digital yang berunsur ilmiah, ataupun mengisi ruang cyber dengan video-video ataupun dengan motivasi yang membina jiwa, maka sudah tentu masa hadapan ataupun suasana pada hari ini boleh menjadi lebih baik dan juga positif. Kesimpulannya, teknologinya hanyalah alat. Maka pada sang pelajar yang menggunakan teknologi ini dengan baik, dia akan mampu menjadi satu alat untuk membina umat. Sebaliknya, dia akan menjadi alat untuk yang akhlak. Saya pernah kembali kepada yang mereka. Terima kasih saudara. Jelaslah bahawa teknologi ini sebenarnya alat untuk kita menggunakan suatu perkara yang baik, tapi pada masa yang sama dia boleh memberi perkara yang buruk kepada kita. Jadi kita beralih kepada ahli panel yang ketiga untuk soalan yang ketiga. Ahli panel yang pertama untuk soalan yang ketiga. Pada zaman ini kita menyaksikan ramai pelajar yang banyak buat masalah berpunca daripada pengaruh rakan sebaya. Jadi bagaimanakah Rasulullah SAW mengajar kita untuk memilih kawan dalam kehidupan? Terima kasih sekali lagi kepada moderator. Isu rakan sebaya ini memangnya telah menjadi penentu masa depan seorang pelajar. Rasulullah SAW telah memberikan satu analogi yang masyhur dalam persahabatan. Ketika baginda mengumpamakan berkawan dengan orang baik seperti berkawan dengan orang berjual minyak wangi. Walaupun kita tidak membelinya, kita tetap dapat bau wanginya. Manakala berkawan dengan orang yang jahat, kita akan dapat percikan api yang membakar baju kita ataupun mendapat bau asapnya yang busuk. Kesimpulannya, jika kita dikelilingi sahabat yang mencontohi ajaran Rasulullah SAW, kita akan mempunyai satu benteng pertahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran budaya yang liar pada era zaman moden ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih saudara. Jadi jelaslah bahawa pemilihan kawan yang betul dapat memberi kesan yang baik pada diri kita. Jadi kita balik pada soalan yang terakhir. Bagaimanakah Rasulullah SAW menguruskan masa? Jadi bagaimanakah pelajar pada zaman sekarang boleh mencontohi Rasulullah dalam menguruskan masa? Mohon penjelasan. Terima kasih saudara mereka. Menjawab isu persoalan masa ini, sebenarnya Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh jadual yang kehidupan yang sempurna dan sistematik. Rasulullah SAW telah menyusun jadual kehidupan yang dengan begitu sempurna, antara waktu untuk menajat kepada Allah, waktu untuk memimpin ummah dan menyebarkan dakwah. Jadi kita sebagai pelajar perlulah mencontohi Rasulullah SAW dalam kehidupan. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW telah mengatakan, "Rebutlah dengan perkara di 9 perkara, yang di mana antara yang kita perhati daripada itu ialah sebelum datang waktu bertemu, sebelum waktu bertemu, waktu senang, sebelum waktu sibukmu." Hadis saya bacakan tadi, ia bawa mesej untuk kita siasa manfaatkan setiap detik saat dalam hidup kita dengan sebaiknya. Kita sebagai pelajar, janganlah memasa dengan melalui internet, dengan bermain telefon, bermain video tanpa hal tuju. Kita gunakan manfaatkan setiap detik hidup kita ini dengan sebagusnya. Pada hari ini kita sedar atau tak sedar, masa telah berlalu dengan sungguh cepat. Maka kita perlulah menggunakan setiap masa yang ada ini untuk beramal, mencari ilmu dan menyampaikan dakwah. Sebenarnya seorang insan yang mengamalkan ajaran Rasulullah SAW ialah orang yang berjaya. Dan
saja. Terima kasih saudara. Jadi jelaslah jawapan daripada ahli panel yang kedua, bahawa pengurusan masa penting untuk kita. Jadi akhir kata, jadikanlah Rasulullah SAW sebagai inspirasi dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, agar dalam pelajaran kita tidak jauh daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.